Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, aku baru balik daripada check up. Sekarang pukul 11.21. So, kita nak pergi ke Gombak, ke Ibu Manja Gombak sebab nak cari barang-barang baby and barang-barang berpantang juga. So, lepas tu kita nak pergi Shah Alam nak cari stroller. Sebab apa aku nak beli stroller satu lagi? Sebab anak aku seorang lagi kan kecil lagi. So takkan nak dokong dua-dua. Lepas cari stroller tu kita akan pergi, maybe akan pergi Aeon Mall Shah Alam. We don't know yet. Tapi macam itulah plannya. Okay. Sekarang ni kakak tengah tidur. So hopefully kejap lagi masa sampai dekat kedai manjaku tu, dia masih lagi tidur sebab aku nak cari barang dengan tenang. Okay, so tadi kita daripada manjaku tadi. So sekarang kita dah sampai dekat Junkers Bundle. So kita nak cari stroller, nak cuba cari stroller kat sini. Katanya kat sini banyak yang elok-elok. So kita akan tengoklah apa yang menarik. Ni luar bundle tu. Dia ada tempat loading barang apa semualah. Lepas tu dia separate. Macam ni untuk perabot, sebelah sini untuk macam barang-barang baby semua. So, so kita akan tengok apa yang ada. Tengoklah tu, dia buat macam rumah. Aduh. Benda ni sangat function ya. Kalau kita pergi tempat-tempat panas yang tak ada aircon, this is my life savior. So sekarang ni aku macam ada yang berkenan, tapi condition dia tak berapa okey untuk pakai lama. So aku tak tahu, aku rasa aku tak beli kot kat sini. Maybe akan tengok dekat Aeon kejap lagi. Kita tengoklah mana yang sesuai. So basically dia macam ni lah. Dia jual baju semua. Ini bahagian yang sekali dengan stroller baby, baju baby semua. Dia ada jual frame juga. So peminat-peminat antik boleh lah kot kan. Macam aku tak minat barang-barang antik. Pasal ada barang-barang gym macam ni. Baju sejuk. Lepas tu rak. Bunga-bunga ni bunga palsu ke bunga betul? Bunga palsu. Lepas tu surfing board lah, apalah. Macam-macam lah ada kat sini. Okay, korang kena pandai menyelam lah kalau nak menyelam. So sekarang ni kita nak makan. Kita dekat Dolly Dim Sum. Kita dah order. Sini. Lepas tu dia dah tutup construction. Kita dekat Dolly Dim Sum. Kita nak makan. Kakak. Kakak. Kakak tak sihat lah hari ni. Masam je muka dia. So kita tunggu makanan sampai. Tengoklah ni.
Ni fresh watermelon with lychee. Lepas tu ni apa tadi? Apple mint cooler. So kita tunggu makanan sampai. So guys, ini makanan kita. Ni Izara dah makan tadi. Dia tengah makan. Lepas tu ada dumpling. Ada nasi goreng. Okay, jom makan. Pas makan tidur ya. Macam ni. So guys, damage done. So kejap lagi aku akan tunjuk korang apa aku beli. Sekarang ni tengah tunggu Sushi King. Kita orang take away je. Sebab tak nak makan sini. Sebab nanti dia buat hal. So kita balik terus je. Laju je. Lepas tu tadi Faiz ada belikan air juga untuk aku. Actually pun ada beli air, tapi dia belikan aku punya favourite. Tapi krim dah habis. So macam ni je lah. Okay, tak apalah. Janji sedap. Lari. 2,000 years later. Hi guys, aku dah bertukar tudung. So aku dah balik dah. So now aku nak tunjuk kat korang apa aku beli tadi. So aku akan tunjuk kat korang satu-satu apa aku beli tadi. Since aku dah tak buat video haul sebab aku tak larat dan aku penat jaga anak aku. So aku akan buat video haul barang-barang baby. Macam apa yang aku beli hari ni. Okay? So first of all, kita ada daripada Komugi. So siapa tak tahu, Komugi ni brand roti Japan. Kali ni aku tak beli roti. Aku tak pilih roti. So yang pilih roti Faiz je. Aku ambil dessert-dessert. Okay. So kita ada dessert yang pertama. This is chocolate. Coklat apa yang nama dia? Tapi dia macam bentuk apple tau. Kurang ni dah. Aku tunjuk lagi lah, dia dah sengit kan. Dia macam ni. Nampak tak? Dia macam dia macam bentuk bulat. Tak tahulah nak cakap. Tapi dia macam ada dalam dia ada coklat lagi tau. So aku macam teringin. So aku minta lah Faiz belikan. Dan Faiz belikan. Okay. So yang pertama. Yang kedua. So dessert-dessert ni aku pilih sendiri. Sebab aku macam teringin. Aku tengok tu macam sedapnya. Pasal aku cakap dengan Faiz aku nak. So dia belikan aku macaron chocolate. Aku tengok ni dah jadi apa. Aku tahu Malaysia sekarang ni panas. Pasal aku lupa tadi aku pergi letak dalam kereta. And then I bought this chocolate pudding. Aku nak rasa satu lah. Macaron ni sedap tidak? Adakah sama macam berries? Aku tak tahu. Mungkin kita rasa. Not bad.
Dia tak sama macam berries tapi tak jugalah. Then next kita beli daripada Daiso. So dekat Daiso, abah dia beli ni, mask ni. And then aku beli cotton puff sebab cotton puff aku dah habis. So kita tambah lagi. Lepas tu aku beli masak-masak. Tu main dengan anak buah aku. Anak buah aku seorang tu dia suka main masak-masak. So kebanyakan makanan pula. Masak-masak dah hilang. So aku beli baru. Kita beli murah-murah je no. Nanti hilang. Okay. Yang macam ni pizza. Dia siap ada cutter. Lepas tu comelkan fries, burger dengan air. And then ada macam pisau dengan garfu. Lepas tu ada macam waffle maker macam ni. So cute. Kau tahu tak? Dia macam ada mesin waffle and then dia ada waffle yang tipu-tipu kat dalam tu. So kita boleh main dengan anak buah kita, dengan anak kita ke. And then aku jalan-jalan lah dekat Aeon. Lepas tu aku tengok satu beg tu cantik daripada jauh dan nampak cantik and I couldn't stop myself. So aku beli dengan harga RM89. Okay. So ini bagnya. Aku suka tali macam ni. Tali yang lebar. Sebab tak sakit bahu. Okay. Macam ni. Then dia ada 2 kompartmen. Dia ada 2. Lepas tu macam quite besar jugalah. Macam ni. And then kat belakang ni dia macam ada kompartmen kecil. Kalau nak letak apa-apa kau jatuh. Kalau nak letak apa-apa dalam ni. Colour dia pun cantik, sesuai untuk pakai daily dan juga sesuai dengan semua jenis, semua colour baju. Okay, that's why aku beli. Okay, next kita ada haul daripada Ibu Manja. So aku pergi dekat Gombak. Kalau korang family dengan Ibu Manja, dulu Ibu Manja ni dia ada dekat tingkat atas tau, dekat Gombak tu. Sekarang ni dia dah pindah ke bawah. So that ibu-ibu mengandung agak senang nak akses ke sana. Dan juga convenient lah sebab ada toilet semua. So best sangat. Okay. So kali ni aku tak beli banyak sangat sebab yang dia punya banyak yang belum habis dan barang-barang pantang aku pun ada yang tak terguna ataupun belum habis guna lagi. So aku guna apa yang ada je, kita bersederhana dan baju-baju pun kita tambah sikit-sikit je. So macam tuala aku kena belilah sebab anak seorang kita pakai 3 tuala, kita tukar-tukar kan. So kali ni aku beli 2 tuala. 2 tuala, satu ni RM12.90. Kenapa warna biru? Sebab boy. Okay, next kita ada baju. So baju ni aku tambah sikit-sikit je sebab aku dah beli banyak tau. Hari tu dekat bandar aku beli banyak. Lepas tu ada orang bagi, macam kakak aku bagi, kakak ipar aku bagi. And then aku tambah-tambah je lah sikit-sikit kan. Macam ni aku beli 6 helai. Macam ni, baju lengan pendek dan seluar panjang. Ni pun baju lengan pendek seluar panjang. Ni pun sama. So ni 3 helai. Lepas tu aku beli rompers. Sebab apa suka rompers? Sebab aku suka yang senang. Ni kan dia ada fast button. So korang tak payah susah-susah nak butang macam butang manual tu. Korang just lekat-lekat je.
Lepas tu cabut. Okay, ada 3 helai aku beli. Color maroon, kuning and color hijau. Satu ni RM12.90. Kau tengok ni, aku beli saiz besar. Sebab baby cepat membesar. So, aku tak nak beli baju newborn banyak. Basically, memang aku tak beli baju newborn banyak. Aku banyak beli 3 to 6 months. Lepas tu aku beli sapu tangan sebab baby kuat muntah. So aku beli yang baru. Orang bagi akulah ada dalam 3 helai macam tu. Dia dulu kuat muntah tapi aku tak banyak sangat. Yang kecil. Nampak tak? RM10. Murah je. Dekat situ semua barang murah-murah. Okay, next kita ada sponge brush dengan tip brush. Aku beli baru sebab span aku yang lama tu dia dah cabut bawah. So kita beli yang ni lah. Senang. And then kita beli cotton bud. Cotton bud ni banyak-banyak. Di dalam ni ada 3 cotton bud. So ini harga dia RM10. Lepas tu last kali aku beli tungku. Okay. For your information, dulu aku pakai tungku yang tanah liat tu tau. Bila pakai tungku tanah liat, dia agak lambat panas dan juga cepat sejuk. So aku tak tahu kenapa aku jadi sakit hati. Lepas tu kita nak tungku diri kita sendiri pun jadi macam tak best lah sebab dia cepat sejuk. Aku tak tahu kenapa. Padahal kan tanah liat. Tanah liat patutnya tahan panas lebih lama. And dia cepat panas lah kan, patutnya. Anjay. Oh ya, senyum sikit aja ke? Okay guys, so dah habis dah video kita untuk kali ni. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe to my channel and like kalau belum like. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye cepat. Senyum. Good. Okay. Bye-bye. Bye-bye.